Baru-baru ni dalam 3-4 hari yang lepas, harga emas jatuh menjunam okey, dan kepada RM667 per gram. So pada waktu itu adalah beberapa penyimpan emas, especially yang baru ni, mula panik lah. Harga emas jatuh, okey, rugi, okey. Dan sekarang harga emas kembali naik. Tuan-puan, dah berkali-kali saya membuat VTT sebegini Tuan-puan, dalam simpanan emas ni tuan-puan, especially dalam emas fizikal ni, tuan-puan tidak perlu risau tuan-puan Untuk jangka masa pendek memang ada harga emas naik itu turun. Itu adalah perkara biasa tuan-puan. Tapi sebagai seorang penyimpan emas, fokus kita adalah untuk simpanan jangka masa panjang. Okey, so tuan-puan tak perlu risau harga emas turun dalam masa terdekat. Sebenarnya harga emas turun dalam masa terdekat itu adalah satu peluang dan ruang untuk kita, okey, menambah simpanan kita, menambah gram-gram emas kita, melakukan DCA ataupun dollar cost averaging. Okey, so pada penyimpan-penyimpan emas lama, saya dapati mereka dah faham akan situasi begini dan mereka mengambil peluang, mengambil peluang dan ruang untuk menambah ataupun top up simpanan mereka. Tapi yang mereka yang baru ini, yang tak ada, orang kata apa, yang kurang ilmu tentang dunia emas ini, mereka mula menggelamah dan nak menyalahkan emas. So tuan-puan, apa-apa pun tuan-puan kena relax, kena relax saja. Kalau tuan-puan baru bermula simpan emas sebulan, seminggu, 2 ni, tuan-puan tak perlu risau. Okey, tuan-puan kena melihat untuk jangka masa panjang. 2 tahun akan datang, 3 tahun akan datang. Harga emas pasti akan naik tuan-puan. So tak perlu risau. Ada juga ura-ura DM saya, dia kata, alah, orang tak belilah harga emas mahal-mahal tinggi ni. Tuan-puan, saya nak perjelaskan kat sini tuan-puan, sebagai seorang penyimpan emas, dia punya perspektif dia adalah berbeza daripada seorang trader emas. Kita menyimpan emas untuk jangka masa panjang. So tuan-puan tak perlu risau. Harga naik ke, harga turun ke, harga terendah ke, harga tinggi je, kita beli sahaja, konsisten menabung, konsisten menyimpan. Kalau kita stop menyimpan, so simpanan kita akan bertambah tuan-puan, dapat sesuatu. So yang masih lagi belum bermula, boleh keliling kat bio. Saya akan membimbing tuan-puan menyimpan emas dengan cara mudah, betul dan selamat. Assalamualaikum dan salam Ramadan.